Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Hari ini saya akan memberi ceramah berkaitan program pencegahan delinkuensi juana. Masalah delinkuensi juana seperti ponting sekolah, buli, vandalisme dan juga penyalahan gunaan dadah dalam kalangan remaja amat membimbangkan. Namun, masalah ini boleh diatasi melalui program pencegahan yang sesuai. Dalam video ini, saya akan menerangkan contoh program delinkuensi juana yang dapat membantu remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. Program pencegahan delinkuensi juana ialah usaha awal untuk mengelakkan remaja daripada terlibat dengan tingkah laku yang menyimpang. Program ini memberi fokus kepada pembentukan sikap positif, kawalan diri dan juga sokongan daripada ibu bapa, masyarakat dan juga sekolah. Antara contoh program pencegahan delinkuensi juana ialah program pencegahan berasaskan keluarga. Program ini melibatkan kaunseling keluarga dan juga bimbingan keibubapaan. Ibu bapa perlu mengajar anak-anak cara berkomunikasi dengan baik. Ibu bapa juga perlu memantau pergaulan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi sokongan emosi yang baik kepada anak-anak mereka. Hubungan keluarga yang baik dapat mengurangkan risiko remaja terlibat dalam masalah delinkuensi juana. Seterusnya ialah program pencegahan di sekolah. Antaranya ialah program kemahiran hidup, program pendidikan sosial dan juga program anti-buli. Melalui program ini, pelajar dapat belajar cara untuk mengawal emosi, menyelesaikan konflik secara aman dan membuat keputusan dengan betul. Sekolah memainkan peranan yang penting untuk membentuk disiplin dan juga nilai murni para pelajar. Selain itu, terdapat juga program pencegahan berasaskan komuniti. Sebagai contoh, program mentor-menti, aktiviti belia, sukan dan juga kerja sukarela. Program ini dapat membantu remaja mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah sekaligus membina hubungan sosial yang sihat. Program pencegahan penyalahgunaan dadah dan alkohol juga sangat penting bagi remaja. Program ini memberi pendedahan bahawa bahayanya dadah serta kesan negatif kepada kesihatan dan masa depan remaja. Program ini turut mengajar remaja untuk menolak pengaruh rakan sebaya secara berhemah. Kesimpulannya, program pencegahan delinkuensi juana amatlah penting untuk melindungi remaja daripada terjerumus ke arah salah laku. Kerjasama antara keluarga, komuniti dan juga sekolah amatlah diperlukan untuk melahirkan generasi remaja yang berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Jadi setakat itu sahaja ceramah saya. Sekian, terima kasih.